Jumpa dah punca. Host dia host. So macam ni lah kita troubleshoot pula motor sendiri, Calibro. So hari Jumaat tu, lepas balik kerja, nampaklah kesan coolant leaking. So kita buat troubleshoot, cari dia punya punca. So sekarang kita nak buka hose ni. So kita suspect hose ni yang bocor. So kita dah nampak dah punya tu. Sekarang kita nak cuba bukakan punya hose. Cari benda tak ada. So sekarang kita nak buang apa tu, coolant dekat kita punya ni, masuk dalam tangki. Kita nak cabut hose ni. Sebelum nak cabut hose tu, kepit. Jangan minum. Inilah, kita bukan pakar pomen, tapi boleh lah basic ni kan. Kita nak cari hose ni. Dalam dulu. Kena kepit tu. Kita nak minimumkan coolant keluar. So sekarang saya drain kan coolant daripada reservoir tank coolant. Alhamdulillah. So ni kita punya radiator hose. Mana tempat bocor? Ya. Nampak? Alhamdulillah. Ni kena kipas suspek ni. Nak cari hose. Ada kot hose. Sekejap Alright guys. So saya akan buat macam ni lah. Ada bocor kat sini. Ngam-ngam pula. Teringat benda ni kan. Saya ada beli. Simpan. So kita akan buat macam ni. So kita akan potong. Dan klipkan. Guna ni lah. Apa benda ni. Ear clamp pisser. Tengok. Ear clamp pisser. Ni. Terus sekarang potong loh. Nak macam mana? Kau yang pakai straight ni tak boleh. Sebab dia betul-betul kena dekat angle ni kan. So kena potong. Kena potong angle macam ni lah. Sebab dia L kan. Cun kena L lah. Bismillah.
Betul-betul sikit tu. Macam mana? Nasib baik kita ada benda ni. Harap-harap dia boleh troubleshoot kita punya masalah. Dalam masalah, problem tu. Ni tengok. Nipis lah. Ada kipas. Inilah, kita mudi lah. Nak macam mana kan. Kalau nak cari host, special host ni ada, boleh je. Orang pergi cari. Buka apa tu, kat kedai hardware ke. Kan guna host minyak. Okay, jom. So sekarang kita guna ear clamp. Ni ear clamp. Sebab nanti kita clamp ni. Sebab host ada sahabat saya kena radiator. Tapi claim warranty lah, tak salah pun. Boleh je claim warranty. Sebab apa, M4 sekarang dia bagi unlimited warranty. Clamp. So claim ni sekali pakai je. Tak boleh banyak kali. Mas, memang dia lock lah. Alhamdulillah. Sibuklah terfikir benda claim. So ni pun kita kena potong sikit. Nampak? Kena kipas radiator. Sikit ya. Alright. Itulah kata, kalau main motor nak harapkan bengkel, boleh je, tak ada masalah. Kan? Tapi itulah, bila motor pelik-pelik ni, orang kena ada survival mode. Kalau tak ada survival mode, susah. Ni salah satu survival mode lah, orang kata kan. Nak motor, tapi basic kita tak tahu, susah lah. Tapi saya tak nafikan lah, ada orang memang tak boleh pegang spanner dia jadi tahu, tak boleh. Tu kita tak boleh kata apa lah. Ada setengah orang macam tu. Kalau main bola tu kan, kalau tak boleh main bola tu kaki bangku kan, sama lah macam tu kan, lebih kurang. Ya, dia cantik. Alhamdulillah. Tak minta, okey lah. Kita cuba, kita usaha. Jangan berputus asa. Jangan kita putus asa. Takdir tu memang dah ditentukan. Tapi semua orang diberi peluang untuk mengubah takdir. Pakai motivasi. Dia macam ni. Bawah kan, dia masuk macam ni kat coolant reservoir. Lepas tu akan masuk macam ni. Macam ni. Alhamdulillah lah, tak menjadilah kan. Kita beli pemain nombor 6 tak lingkup jahanam macam ni. Jadi ni.
Macam ni lah kita try and error. Dia tak ada sorok-sorok ni. Silap kita buat silap, kita beritahu lah. Tu kata kita ni pemain nombor 6, tak lingkup jahanam. Okay, start kan. Alhamdulillah. Nampak pendek, tapi okey je. Tak masalah. So kita akan cable tie ni, bagi dia rapat kat sini. So dia tak belaga dengan kipas lah. Kipas ni berpusing. Nasib baiklah kipas kita dia tak sangkut lah. Kalau kipas sangkut, kacau gilau kat tu. So, mana sahabat yang menggunakan Calibro, kena tu lah, check orang punya coolant radiator hose. Coolant radiator hose nama dia. Lagi dia rapat kat sini, supaya dia tak terkepit. Susah lah pakai glove. Apa kata, kalau panas je, sekarang ni dah sejuk kot enjin. Enjin dah sejuk boleh lah. Buka. So sekarang ni kita nak check balik. Kita start motor. Sebelum start motor, masukkan coolant. Apalah. Seronok sangat. Yang kita tutup. Ni ear clamp pincer. Simpan. Tapi kalau nak harap kedai tak payahlah. Tak simpan. Dah nak bengkel kan. Ni kita buat sendiri. Kalau yang mana yang ber-DIY tu kan, boleh simpan. Tak masalah. Sekarang kita isi dulu sebelum kita start motor. Kita nak tengok ada leaking tidak. Oh, mencabar ni. Sambil duduk kita tuang kan. Ya. Lagi. Oh, baru setengah. Sikit. Ya. Alright. So, kita startkan enjin kita. Ni tak payah tutup lagi. Kita nak bagi dia buang angin lah. Kita kena test run berapa nak bila ada pressure baru kita tengok kita punya set up untuk dia lah, untuk modify ni kan, tak ada kebocoran. Dah berset lah, kena tunggu lah. Okay guys, Alhamdulillah ada kebocoran dah. So, kita dah check, double check, kita bagi running. Okay, dan mana lah. Ni kita dah tahu dah punca daripada berpunca daripada hose reservoir tank tu. Dia terkena dengan kipas. So macam tu lah.
Alright, settle. Kita boleh luncur. Piu piu.